Sini kau diam. Apa pasal Pak Oda telefon kau tak angkat-angkat? Kau ni pekak je tau, bukan telefon kau tak boleh angkat. Dia mana tahu masalah orang. Tengok telefon ni. Yang kau pergi hampas telefon buat apa? Kan dah gosak. Dah elok lah tadi, nak masuk dah. Terlepas. Dah tak dapat free spin. Apa benda? Kalau main game Monopoly, kena main dengan Pak Oda. Macam ni lah, Ot. Jangan sedih-sedih. Pak Oda nak bawa kau pergi Taman Legenda. Nak ikut? Boleh ke repair rupa macam ni? Silap-silap free spin tadi masuk tahu. Kau ikut Pak Oda pergi Taman Legenda. Okey. Boleh? Boleh. Pak Oda ni lah Pak Oda cakap kedai tu, Taman Legenda tu nak bawa kau ni. Repair kau punya telefon ni. Pak Uda tu, dia ada duit ke? Nak repair telefon Ot ni. Ot, kau tengok. Sini ada macam-macam telefon tau. Tu ada budak dengan rambut macam langsir tu. Kau tengok dia, macam tengah tak ada kerja dia. Kau pergi tanya dia. Sekarang. Adik. Ya? Sini ada kerja kosong? Ada. Susah tak kerja sini? Kerja sini tak susah bang. Kerja sini apa yang abang kena buat ialah abang kena jual semua handphone yang ada kat sini, iPad, laptop, MacBook, semua benda lah. Dapat duit tu pergi bagi bos. Tu je. Oi, telinga 2G. Aku panggil kau suruh jumpa budak tu, suruh pilih yang kau pergi tanya kerja kosong apa hal. Aku sengaja bawa kau dekat kedai yang owner dia boleh jawab salam sebab nak bagi diskaun, kau tahu. Barang rare, iPhone 4, iPhone 3G. Kau dah pilih belum? Dah. Mana? Tu. Kau jangan buat gila. Itu kau punya salah 10 tahun lepas pun dia ingat kau tu. Kau pilih yang kat bawah ni je lah. Kau pilih je Ot. Kalau powder tak cukup RM1, powder boleh bayar Sanso. Tak payahlah Pak Uda. Susahkan Pak Uda je. Orang tak susahkan orang. Kau pilih je. Kau kan nak buah kesayangan powder. Pilih sekarang. Tak payah. Pilih je. Bang, yang orange tu 17 Pro Max 1 tera. 17 Pro Max. Sorry lah Ot. Powder terikut emosi tadi lah. Macam ni. Kau pilih je lah. Bang, yang tadi juga warna orange 17 Pro Max 1 tera. Engkau. Bang, terima kasih bang Saya dapatlah beli barang-barang dekat ni untuk nak sort ni. Tapi ini iMac bang. Abang beli iPad. Ini rugi habis. Rugi habis bang Okey, terima kasih lah bang Okey, Sebab ada buka kedai macam gini. Baik. Orang mampu milik, Alhamdulillah. boleh beli. Tapi saya bayar Sanso. Kalau saya lambat abang call lah. Boleh tak ada masalah. Tapi jangan main dulu. Sebab hari Sabtu ni kebetulan biasa orang 88 tu semua sale. Abang kahwin? Bukan. Hari jadi saya. Hari jadi, okey. Jadi bila hari jadi ni saya nak belanja seluruh orang Melaka datang. Ada makan dan minum 88 orang terhad. Ada lagi. Tak ada manis-manis lagi? Manis-manis tu kena datang dulu baru tahu. Main rahsia pula. Kalau tak ada tak surprise. Kau nak tengok budak ni. Okey baik dah datang lagi. Pak Dia minta maaf lah On Pak Dia tak dapat beli kau punya telefon. Pak Dia beli Pak Dia punya iPad je On. Tahu dah, memang Pak Uda keledik selalu. Halo, Rafael. Rafael, kau kat mana? Weh On, siapa punya tu On?